Okay guys, hi. Bersama akulah, Passive Monophonic Active Stereophonic hari tu di perkarangan Teratak Entiti Bumi, apa nama tu, Bisikan Entiti Bumi. Hari tu kita bersama dengan guest kita yang agak special lah, which is bagi aku topik tu aku dah lama nak kelakar sebenarnya, tapi apa-apa pun Raw BT untuk intro baru kita. Hopefully you guys like it, and then itulah. Terus laju meluncur menggapai setiap langit. Bersama jangan takut menggoncang dunia, lawan kembali. Persiapkan jeritan, jurus sedang mutlak untuk tumbangkan si jahat. 1, 2, 3. Okay guys, bersama dengan aku, Passive Monophonic. Selamat datang ke Bisikan Entiti Bumi, episod yang terbaru setelah sekian lama berada di dalam hiatus. So, Bisikan Entiti Bumi akan start balik menghibur kita orang lah, bagi mana-mana yang selalu layan. Okay, bersama kita hari itu adalah Encik Zakwan, ataupun dikenali sebagai Hayden. So Encik Zakwan tu, topik kita pada hari itu adalah pasal apa nama tu, pasal security. Okay, pasal security. Tapi kita dulu cerita dulu. Encik Zakwan, selamat datang ke Bisikan Entiti Bumi. Saya harap awak selesa dan juga yalah. Aku dah lama sih kelakar benda macam tu lah. Aduh singkol aku. Tapi apa-apa hal pun, terima kasih Encik Zakwan sebab datang. Kita hari tu mungkin membincangkan topik yang sebenarnya aku dah lama nak kelakar pasal topik tu. Tapi apa-apa hal pun, Encik Zakwan boleh kenalkan diri kita lah duduk sementara ya. Kami Zakwan. Jadi kami dalam bidang security tu boleh madah si lama juga. Cuma ada base lah dalam bidang tu. So kami bekerja dalam Seagate Company tu selama beberapa tahun. And then masuk company yang kini tu pun baru juga, dalam setahun 1 year plus lah. Baru berkhidmat untuk company tu lah. Ya, betul. So mungkin Cik Zakwan boleh cerita yang kita tu daripada sini. By the way, Cik Zakwan tu nya mualaf lah guys, nya Bidayuh from Serian lah. Ya, From Serian, nya mualaf lah, and then nya bermastautin di Kuching. Sebab careernya diperlukan di situ lah. Ya, betul Cik Zakwan? Betul. Berapa umur kita Cik Zakwan? Ceritakan, single kasih kah? Rentok lah cerita pengenalan tu. Okay. Buat masa tu Adik-adik berapa orang? kami sudah ada yang berpunya. Sudah ada yang punya. Kita That's why- ni seorangnya. That's why kami pun dah mualaf. Sebab ada orang punya lah. Okay. Umur kami baru 26 this year. Okay. And then kami dari kampung pulang alik ke Pasar Kuching tu masa setengah jam. Tapi ada tempat stay di Kuching lah. Ya, betul. Tempat stay di Kuching. Kami akan stay di Kuching lah. Alright. Okay, Cik Zakwan, and then penonton semua, sebelum kita melanjutkan untuk memberitahu ataupun menanya soalan-soalan yang cukup mas, okay, pada Cik Zakwan kelak. Jadi kita rehat dulu dan dengar pesanan penaja tu. Harap kita orang semua bersama dan kembali selepas ini Cik Zakwan. 1, 2. Setiap sakitmu, biar semua tahu apa perjuangan di matamu. この動画はチリーテックラボの提供でお送りします。次回の動画もどうぞお楽しみに。 2, 3. Alright, kita kembali lagi bersama saya Passive Monophonic dan juga Mr. Zakwan here di dalam Bisikan Entiti Bumi. Topik kita pada hari itu adalah security. Okay, security tu biasalah semua tahu pekerjaan security tu. Okay, tetapi apa yang kami nak coba bincangkan hari itu pasal security, and kena aku pilih specifically Mr. Zakwan tu
Satu, yang senang dibuat kelakar lah, senang dibuat lawyer. Yang kedua, pengalaman bekerja sebagai security tu bagi saya si mudah, Cik Zakuan lah. Betul. Si mudah. Tetapi saya heran, kena orang di Malaysia yang memandang enteng ataupun yang menganggap pekerjaan security itu seolah-olah pekerjaan yang saya dah apa-apa, saya dah makna baginya. Sedangkan benda ya melibatkan nyawa, keselamatan dan juga peribadi seseorang. Okey, melibatkan aset, macam-macam lah. Sebab macam yang saya kata tadi, security itu very subjektif, sangat besarnya pun tajuk. Tapi kita cuba huraikan apa yang kita dapat huraikan lah ya. Okey, so untuk kita, Encik Zakuan, maybe kita boleh start dengan kita ceritalah kena kita memilih security itu sebagai career ataupun mungkin kita secara tidak sengaja ataupun langsung sebenarnya masuk ke dalam bidang tu. Boleh kita cerita pengalaman kita ya ke? Okay, dari segi pengalaman kami, dulu kami bekerja sebagai welder, okay. Jadi kami bekerja sebagai welder selama 6 bulan. Okey. 6 bulan kami pernah travelling lah ke negeri sini, negara sana. Gajinya pun boleh tahan besar. Okey. But one day 2020 I forgot lah. Tapi that time memang dilanda COVID lah. Okey. Di 2019 startnya hujung tahun. 2019. Okay. Dilanda COVID, then kami pun buntu situ mau bekerja di mana. So kami pun situ. Saya dahulu hala tuju lah that time. Okey, faham. Jadi kami pun try keluar cari kerja. So dapatlah kerja security Okey. di ada satu mall tu lah, coaching center. Di Kuching kawasan Center. Kuching. Okey. Bagian security tu dalam mall tu agak susah. Agak susah ya lah. Memang agak susah. Ceritakan sedikit lah pasal macam ni penjagaan kita orang di mall lah. Okay, kami di mall dulu mungkin first day, second day maybe senang. And then one day ada satu kes kecurian Okey. di mall, dalam mall. So that time memang saya ada pengalaman langsung. Memang tiba-tiba jadi atlet lah. No. Jadi atlet. Berkepung lah. Berkepung Okey. dengan sidak sinun lah. Dengan sidak staff sinun. So ada juga kes yang orang meninggal di Satsia. Kes emergency lah. Kebanyakan yang digunakan oleh security. Oh, ya memang jangan tugas dipakai security. Sebab apa? Security bagi aku, security itu adalah manpower. Bila kita bila kita bercerita pasal kerja security itu adalah manpower. Macam kau kata tadi, meninggal pun kau yang atur. Okey, memanglah bahagian-bahagian yang fasi-fasi yang memang tidak, yang fasi-fasi semua tidak management atur, tapi bahagian macam angkat, nak bantu tolong ya, nak bekerja situ. Semuanya kebanyakannya security lah. Dan aku pun faham juga bila kita bercerita pasal kes kecurian macam kau nak, apa-apa kes lah, bila yang melibatkan security tu, kita macam ni madah kita rasa macam benda tu satu tanggungjawab yang berat lah. Satu tanggungjawab yang berat bila kita terpaksa hadap benda-benda tu semua. Sedangkan pada sangkaan kita, pada aku pun kepercayaan lah, pada aku pun pemahaman. Macam aku dulu pun aku memang faham gila kerja security tu sebab aku kerja security. Okey, kerja security, aku masuk dalam bidang security tu dah belasan tahun lah. Mesti ada belasan lah, sebabnya on and off lepas ya tapi sampai masuk ke security yang orang pada elite semua. Okey, jadi aku faham kerja tu, tugasannya macam ni. Banyak orang, sebabnya lah aku sih faham kena orang masih pandang security tu macam satu pekerjaan yang enteng apabila, tapi sedangkan kau tahu kau akan hadap benda-benda yang sangat-sangat kritikal, macam kau tadi berkepung dengan orang. Kita sih tahu orang berparang ke, berpisuk ke, bergambit ke, pasal kadang kena cacak security mati. Siapa nak nyamut? Betul sih. Satu lagi, apabila kita anggap pekerjaan tu enteng lah, di mana kebanyakan masyarakat lah, aku sebenarnya semua, aku faham yang zaman kini tu banyak orang appreciate kerja. Si kisah kerja apa, orang appreciate sebab orang dah mula faham yang kerja tu semuanya adalah benda yang bagus, and then
even for security juga pun orang dah banyak buka mata tahu yang kerja-kerja security tu sangat-sangat berisiko tinggi, ya. Tapi masih ada setengah yang anggap security tu enteng, masih ada setengah yang anggap security tu macam kerja orang yang saya dan nilai, okay. Which is kita boleh langgar apabila security kena marah orang, kena maki hamun, kena apa semua. Dan kita orang kena faham, betul sih. Apa yang kepada tu betul, kita orang kena faham security tu adalah salah seorang petugas barisan hadapan. Apa-apa halnya dulu yang kena. Macam ada frontliner lah. Nak, betul sih. Betul. Jadi apa-apa dulunya yang akan kena, okay? So macam daripada cerita Cik Zakwan tadi, saya faham. Saya memang faham gila risiko yang kita kena hadapi bila kita bekerja dengan security tu. Tapi orang luar masih anggap benda tu macam alah kerja security je pun, Kerja tidak apa-apa, remeh, okay? Ya, pandangan orang luar. Betul. Tapi pandangan orang dalam kerja security ni pun kadang-kadang ada yang sangat-sangat negatif. Okey, contoh macam pekerja security pun anggap kerjanya remeh-temeh. Dia tanpanya sedar yang kerjanya ia adalah high risk. Contoh macam pekerja, sedahlah, kerja tu pun aku kena buang pun saya dah apa-apa lah, banyak di tempat lain mau security. Betul sih Cik Zakwan. Betul. Lepas hanya kadang-kadang sidak tu macam ni mana? Tu kadang-kadang turun, betul. nak mau turun lambat, sukatinya turun. Sebabnya anggap benda tu remeh-temeh. Sebab correct me if I'm wrong, kebanyakan security tu nya suka bekerja security tu sebab ada imbuhan di tengah-tengah bulan, iaitu advance. Ya, betul. Kebanyakan security macam tu, bila dapat gaji, bila dapat advance, hilang. Ya, kemudian antara orang yang paling toksik aku rasa lah, bukanlah masyarakat luar yang memandang enteng pada security tu, tapi pekerjanya pun yang anggap kerja tu sangat-sangat remeh dan tidak mempedulikan tentang perasaan, tentang keselamatan orang, tentang benda-benda yang berkenaan dengan security tu, okay. Jadi saya faham lah bila kita cerita pasal yang tadi, okay. So bila kita di Kuching Central ya, atau soalan random lah, bila kita di Kuching Central ya, selain daripada kita menghadapi benda-benda macam ya, boleh sih kita cerita sikit pasal, sebab bila kita di shopping kompleks tu, saya faham orang ramai bah. Orang ramai. Boleh sih kita cerita tentang pengalaman kita. Mungkin kita boleh cerita daripada sisi yang tidak berapa bagus dulu, and then lepasnya kita ceritakan di sisi yang bagus lah. Untuk pekerjaan security tu, bila kita berhadap dengan orang ramai lah, bukan pasalnya kerja di shopping complex, tapi kita berhadap dengan manusia yang macam-macam PL tu, Macam-macam agama. kita boleh explain lah, kita boleh kongsikan sikit. Okay, dari balik pada tadi, time COVID tu. Okay, that time memang macam-macam ragam manusia lah. Dari kami semua cerita pasal bangsa, Okay. tapi mostly bangsa tok. Okay, bangsa tok lah. Okay, that time memang time COVID memang perlu scan suhu kan. So that time adalah setengah manusia yang mau scan, jadinya ngemak kita kelahi, ngemak kita gaduh. And then ada yang bab parking. Parking masa saya dekat saya masih pakai tiket, pun sama juga. Walaupunnya masuk 20 minit ke 30 minit tetap bayar parking. Tapi orangnya sih mau bayar. Dari siapa pun boleh menyebabkan gaduh. Faham. Manusia tu susah. Bak kata orang tua-tua dulu, rambut sama hitam hati lain-lain. Ya, betul. Okey, beralih kepada orang-orang yang macam si beri kerjasama atau apa semua tu. Apa solution kita orang bila menghadapi orang tu? Sebab saya yakin mungkin kita orang gunakan kekerasan balik untuk melawannya apa semua, mesti ada satu solution yang orang ada, eithernya win-win or kita orang boleh redakan benda ya dengan santai lah, dengan tenang lah, daripada jadi pergaduhan apa semua. Boleh ceritakan sikit kah? Okey, untuk bergantung kepada individu. Dan mungkin situasi juga lah. Dengan ikut situasi juga lah. Sebab macam kami jenis yang slow talk juga. Kami akan ngembak sidak berjumpa dengan management untuk settle satu sama diri
Okay. So bilanya dah okey, settle cara bagus je lah biasanya. Ya. If dengan kami, if orang yang jenis yang panas baran, maybe akan jadi gaduh lah. Mungkin di situ, mungkin di luar kita sih tahu. Ya. That's why lah memang ada mungkin sidak lain tu ada agak aneh lah, agak aneh. Ayolah, ragam manusia kan lain-lain kan. Betul. Tapi mungkin untuk situasi kita orang tu mungkin yang paling pentingnya keadaan terkawal lah semua dan kembali tenang lah instead of bergaduh apa semua, sebab benda yang kan boleh merosakkan ataupun mencacatkan sesebuah persepsi orang ataupun image syarikat lah kan. Betul. Alright, so okay, terima kasih atas ulasan kita dan kita pun explanation pasal yang tadi Cik Aiden. Boleh kita cerita sedikit pasal yang baik, dari sisi baiknya bila kita berjumpa dengan orang, bila kita nak apa yang best pasal benda tu semua. Okay, yang bestnya dalam bahagian security tu, bila kita jumpa orang yang bagus lah. Bukan madah kami mata duitan, okay. Macam kami mengalami barang macam tu, kita kadang-kadang kan ada suntuk juga. Orang madah pokai. That time memang kita start dari zero, time COVID lah kami masa ya. Tengah bulan kata orang, tiba-tiba ada orang datang, ini banyak tips. Sisi baik lah kami yang kami ada. Okay. Ada certain orang yang akan hantar makan. Jadi kita dapat bergaul, walaupun kita kena bangsa, kita tu jenis yang resis juga. Kita orang Malaysia tu memang ada resis juga. Macam kami Melayu, bergaul dengan Melayu. Melayu, gaul dengan Melayu. Tapi dalam bidang security tu, nyasi saya ada pilih kasih. Tenant tu Malay, tenant tu Chinese, tenant tu India. So, nya akan bergaul. If anything problem dekat yang pun place, memang kita akan agak juga. Jadi kita ada kerjasama dengan sida juga. Bukannya seorang je, memang semualah yang kita mungkin kami boleh betulkan ayat kita sikit lah, bukan resis tapi kita selesa dengan bangsa kita. Betul. Sebab satu, komunikasi senang. Betul. Yang kedua, orang madah ialah macam aku mau senang kelakar, aku cari orang Melayu je. Senang. Jadi aku kelakar Melayu, aku senang faham dan aku mudah terima. Betul. Dia faham apa yang aku maksudkan dan aku faham apa yang dia maksudkan. Betul sih. Mungkin macam ya lah. Okay. Cik Aiden, okay. Bila kita madah tadi pasal owner ataupun tenant ataupun individu yang approach kita macam beri tips apa semua. Okay. Macam ni kita mau tahu ia adalah tips. Sebab saya faham kerja security tu kadang-kadang nak ada orang, bro tidak apalah, saya parking sana. Betul. Saya bayar dulu 50, saya parking sana, tidak apa, jangan kacau saya punya kereta, jangan claim apa semua. Jadi aku faham benda tu selalu berlaku. Jadi macam ni kau mau tahu dan bezakan adakah benda yang tips ataupun rasuah. Sebab benda tu berlaku betul si Jalen. Yang berlaku dan kadang-kadang orang yang confused. Kadang-kadang ada orang datang beri duit, dia parking sekali, dia terus beri duit. Dia saya dah mention apa-apa. Ataupun dia datang saya, bro, okay, this one is for you guys. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang pulang atas tu, kita ingin tahu. Macam ni apa? Jadi macam ni kau mau bezakan antara rasuah ataupun dia adalah pemberian yang jujur daripada orang. Okay, untuk bapia mostly yang kita nangga okay lah. Munnya salah parking sekalipun atau ada buat salah sekalipun, kami orang memang akan tangkap lah. Sebab kami orang memang ada ronda. Every hours lah memang ada ronda. Bila pat sia nampak problem, memang kami orang tangkap lah. Jadi bilanya kena tangkap, memang hanya akan pola barang sama juga. Cuma kami orang akan terima lah. Memangnya akan berusaha dengan management. Maybe ada juga yang mana RM50 ni buka lah. Saya punya kereta kena clamping. Tapi mun kami akan tolak. Macam kami akan tolak. RM50 ya apalahkan. Mungkin kita ada gaji, betul. Kita ada gaji, betul. Mungkin kita dapat termahal je lah duit dia. Betul.
Maybe kita boleh kutip tin tepi jalan, boleh jual. Boleh jual. Tidak masalah. More than Sebab 50 ringgit. macam aku pada apa, kini tu apa-apa kerja aja asalnya beri kau duit, tidak masalah apa, as long as benda yang legal and si melanggar mana-mana undang-undang lah. Betul. Okay. Jadi macam ni lah. Okay. Alright. Ya, dari explanation daripada Mr. Eden pasal sedikit sebanyak pengalamannya yang baik, yang buruk, yang orang muda yang dapati lah ketika dia bekerja di Kuching Central dulu. Kuching Central. Right. Waktu ya jawatan kita masih security biasa lah. Kami sebenarnya dari security biasa dalam masa 3 months. 3 months je lepas ya. And then kami jadi supervisor. Supervisor lah. Mungkin macam ni yang menilai kita daripada performance kita ke ataupun macam ni? Maybe performance kami lah. Sebab masa ya security. Sombong oh. Sombong oh. Performance oh. Ya, mungkin performance. Okay, mungkin performance lah sebab kami dalam bidang security tu dekat kawasannya. Kami sebagai security, kami sebagai cleaner, sebagai maintenance. Kau tak tahu habis? Memang tak tahu habis. Sebab that time sebelah malam kan saya ada cleaner, saya ada maintenance. Benar juga kita ada shift malam, shift siang. Betul. Faham. Saya ada cashier counter, maksudnya kau security, come cleaner, come apa nama dia? Maintenance, come in your pussy, come cream pie. Bukan lah? Bukan. Okay. Jadi siapa tadi kita cerita pasal pasal apa? Pasal kita pun jawatan apa semua tadi lah. Macam ni kita dapat naik ke supervisor. Tapi rasanya mungkin Cik Zakuan tu seorang yang rajin kot. Menurut aku siakan lah. Menurut orang pada kau kerja si malam jadi security, mau suruh jadi maintenance lagi apa semua, memang aku tunuk. Dia kata aku ajak lah. Ibu kita orang lalu ingat dulu ya. Sebab bagi aku, macam orang jenis aku bila fokus pada satu benda, aku akan pula fokus satu benda. Tapi Cik Zakuan tu mungkinnya multi orang boleh multitask, multi talented. Mungkinnya boleh pada semua benda. So tanyalah dengan Cik Eden. Okay, soalan yang kedua kita teruskan. Pendapat kau pasal persepsi masyarakat atau orang luar terhadap pekerjaan tu. Mungkin kau mau cerita pasal persepsi yang bagus dulu ataupun persepsi yang negatif dulu. Dan lepas ya kontra lah. Okay. Untuk soalannya susah juga kami mau jawab. Tapi dari sudut pandangan kami, yang bagusnya ada orang yang pandang kita tinggi sebagai frontliner. Ya, betul. So bukan bahagian security je yang kita ada. Macam polis bantuan pun diperlukan. Rela diperlukan. Ya, betul. Tiga-tiga tu macam saya dah beza sebenarnya. Bahagian keselamatan juga kan? Betul. Cuma skopnya lain-lain lah kan. Tugasannya lain-lain lah. Betul. Mun madah dari pandangan yang buruk, mungkin orang pandang remeh lah bahagian tu. Jadi jenis yang langgar orang macam segitu sudah apa. Betul. Kerja senang pun duduk je. Duduk dalam kawasannya, nanggap kereta masuk. And then duduk tidur. Mostly dipandang macam iyalah. Yalah. Sebenarnya bagi aku lah, untuk aku menjelaskan lah pasal pandangan orang tu tadi ya. Aku faham kadang-kadang orang nangga datang manusia tu macam yang aku pandangnya ada macam-macam PL. Okey, ada manusia bila nangga security tidur, tedah nangga security ya, lelah. Betul. Tapi ada orang nangga bila ada orang nangga security tidur, makan gaji buta ni aku katanya. Nya manusia biasa. Betul. Jadi ialah sikit aku kadang-kadang terkilan dengan manusia apabila mudah gila menghakimi seseorang bilanya contoh aku pernah dan tahu rasa kerja 24 jam bukan pasal security je, ada banyak kerja kadang-kadang kita OT semua lah. Betul. Okay. Aku faham kerja 24 jam tu bukan mudah. Tapi macam yang aku pernah lah, aku pernah jumpa style dua orang macam tu. Ada yang sudah relax kerja kita. Tapi yang nunggah bagus-bagus, yang sihon kereta, yang keluar, dek, bang, tolong. Yang tahu kita lelah. Dan mungkin orang yang tahu kita 24 jam juga lah. Tapi orang yang si tahu,
Mungkin aku just selalu anggap macam tu je lah, Cik Eden. Aku orang yang tiba-tiba marah dengan aku, menyenangkan kita tertidur, terlelap ke apa. Sebab aku tahu aku bukan jenis tidur, aku memang terlelap aja. Okay, menyenangkan kita terlelap ke apa, yang manas-manas ke. Bagi aku akan anggap benda tu macam orang tu ada masalah. Jadi yang mungkin lepas geram dengan aku ke apa ke, yang lama tunggu ke, aku faham. Okay, it's just that kadang-kadang macam kau pernah tadi, kadang-kadang benda tu nya tanpa semena-mena, semena-mena tanpa semena-mena tiba-tibanya boleh jadi physical contact. Contoh bertolak-tolak yang marah kita apa semua. Benda tu yang aku sangat-sangat sensitif dan aku berapa berkenan lah dengan cara orang yang berfikiran macam tu. Nya ingat semua benda boleh solve dengan violent. Sebab kita tadi melawan katanya, kadang-kadang kita si melawan punya bising-bising apa semua. Betul. Jadi sometimes kita faham orangnya, tapi perasaan kita sedang orang jaga. And I got them know yang bila kita kerja benda macam tu, kita si boleh letakkan perasaan kita di depan. Kalau kita letakkan perasaan di depan, maksudnya kita emosi juga macam orangnya. Betul. Dan akan jadi pergaduhan. Betul. Okay? Jadi bagi aku akan anggap benda yang macam orang yang ada masalah apa semua je lah. Jadi aku si mau through hassle gila dengan orang macam tu apa semua, aku biarkan aja apa semua, duduk diam je lah. Unless yang mula physical contact yang sangat-sangat tidak appropriate dengan aku lah. Sama ada aku akan report menjadi assault ataupun aku akan terus assaultnya terus. Betul. Aku assaultnya terus, senang cerita. Betul. Kan? Kadang-kadang susah manusia tu. Okey, daripada segi aku rasa soalan tu pun sama dengan apa yang kita kelakar tadi. Betul. Pasal orang yang bagus, orang yang loyal jumpa kau tadi. So kita continue dengan soalan yang ketiga lah. Sebab kita mau tahu lebih dalam lagi pasal benda seperti itu. Okey. Mengikut kefahaman ataupun pengalaman kau lah, Cik Zakwan lah, adakah kau rasa macam ada cara lain untuk meningkatkan mutu dan pandangan orang terhadap career tu, ataupun aku sekali kajak soalannya, meningkatkan mutu pandangan dan apakah hala tuju ataupun peluang berkembangnya career seseorang yang dalam bidang tu lah, dalam bidang security tu. Macam ni okey. Sebab security tu dia lebih kepada fizikal. Kerja fizikal, si banyak gila kerja paperwork apa semua. Jadi mungkin menyumbang dalam segi prestasi dalam penulisan ataupun dalam contoh macam orang kerja office apa semua, sebenarnya banyak menulis apa semua, hantar report apa semua, olah proposal lah apa semua, macam-macam lah. Okay, jadi kita mungkin si membantu gila di sia, tapi kita lebih kepada orang nangga performance kita kerja. Ia pun orang nangga kita bekerja, tidak management ke, tidak apa ke. Okay, jadi macam ni kau mau tentukan ataupun adakah ada peluang untuk pembaikan ataupun perkembangan di dalam career security tu? Setahu Cik Zakwan lah. Okey, untuk bab ya panjang perjalanannya lah, memang panjang. Tapi dalam bahagiannya memang boleh ke depan lah. Macam mostly yang penjen askar pun masuk security kan. Jadi kita tahu sebagai security mungkin nangga performance kita boleh jadi bodyguard one day, jadi pengiring. So kami ada satu orang anggota tu nya kerja bahagian mall lah, ST3 Mall depan The Spring. Nya daripada security selama 6 tahun, tiba-tibanya jadi pengiring datuk. Last year nya berhenti. Kami tanya, kenapa kita berhenti? Kami memang sayangnya lah, memang kami suka caranya bekerja. Nya jenis yang suka kelakar, nya senang atur dengan customer, tenant, bagai. Nya dari tiba-tiba jadi pengiring datuk. So kami pun ikut bangga lah. Mun kami tahannya, boleh katakan kami ego. Kami ego. Kau kira macam mengganggu tumbesarannya dalam careernya. Betul. Faham. Memandangkan umurnya pun semakin berlanjutan kan. Macam sel otak mula berhubung. Sel otak mula berhubung Cik Eden. Okey. Nampak memula lawak saya tapi agak hamba. Okey. Tapi saya dah Cik Eden. Pasal yang kita pada tadi, pasal perkembangan career atau apa semua, macam yang
saya faham lah. Security tu macam yang saya bincangkan kita tadi lah sebelum-sebelum. Security tu sebenarnya kami lah salah. Aku tu sekejap kami, sekejap aku, sekejap kau, sekejap kita. Aku kau je lah. Jadi security tu macam sebenarnya security tu banyak cabang. Yang banyak. Macam aku pada tadi very subjektif. Security kita jadi askar wataniah pun. Betul. Security juga, keselamatan juga. Betul. Kita jadi bodyguard pun, keselamatan juga. Betul. Okey, macam security. Security biasanya boleh ambil sijil CSG, betul? Betul. Ambil CSG, duduk under KDN, boleh minta pengiring Datuk. pengiring duit. Datuk mungkin bila dah duduk bodyguard lah. Betul. Jadi pengiring hantar duit apa semua ya. Kita orang kena faham lah. Macam saya ikut pemahaman aku lah. Security tu cuba kita orang bayangkan lah. Kena perlu ada Security. basically lah. Kena perlu ada security, kena perlu ada rela, kena perlu ada polis bantuan. Sebab apa? Sebab demand untuk security tu sangat tinggi. Sebab yang kemarin tadi kerja tu high risk. Betul. Kerja tu high risk. Demandnya sangat tinggi. Sebab kita tahu tanpa security, tanpa keamanan, sesuatu aset, sesuatu bangunan, sesuatu apa aja lah yang kita cuba jaga ya, boleh rosak, hilang, cedera, boleh mendatangkan ancaman lah kepada jamnya. Jadi sebabnya lah security tu macam kepada tadi ada sebab kena security tu banyak cabang. Daripada security biasa lah, kita belajar kerja security lah, aku rasa macam kita boleh upgrade pergi ke bila berkembang ni kita boleh upgrade pergi ke bodyguard, kita boleh upgrade pergi ke ke pengiring wangnya, pengiring van kebala, kereta kebala, kereta kebala kelunggah ya. Jadi bukannya setakat orang madah security tu macam tu je lah sampai mampu set dah. Ya sebenarnya dan sikit lagi aku percaya lah mun orang yang kerja security tu sebabnya benar-benar minat. Betul. Sebabnya benar-benar minat, bukan sebabnya terpaksa kerja ya. Orang yang terpaksa kerja tu bukan hanya security je. Semua kerja pun muka terpaksa kerja. Kau akan suka kerja ya. Betul. Tapi menggunakan security ya, seseorang yang kerja sebagai security bertahan sampai 12 tahun, 13 tahun sebabnya minat, bukan sebabnya adalah kerja yang senang didapat. Kita orang kena faham, kerja security tu lah paling susah mau kita orang dapat. Apa Betul. hal? Betul sih, Jaden. Satu, Dari segi umur, fizikal, fizikal badannya lah, apa semua, kesihatan apa semua. And then yang kedua sekali, rekod jenayah. Antara banyak-banyak kerja, security tu lah yang paling strict sekali. memang Kan? memang paling strict. Jadi orang ingat tapi yang tadi aku agak tekilan lah bila siapa-siapa yang dah dapat kerja security tu lah menganggap benda tu remeh-temeh apa semua. That's why aku madah kerap kali aku ulang benda tu apa yang aku padah tu lah. Sebab aku dapat rasa ketidakadilan. Contohlah kita dengan China, kita dengan Jepun, kita dengan negara-negara maju lah orang madah. Setidaknya pun security sangat-sangat profesional. Memang fit. Baju pakai necktie kot. Betul. Pakai necktie kot setidaknya apa semua. Security lah, pengawal. Tapi negara-negara macam kita tu, macam Malaysia, Indonesia, Thailand, macam orang pandang security tu paling aku sih suka lah. Setidaknya pandang rendah pekerja security tu anggap macam setidaknya macam saya ada apa-apa. I tell you guys banyak orang kerja security, orang sih tahu ada di kalangan adanya chargeman. Orang kerja wiring, semua macam jatuh. Dia kerja welding, kerja security. Lepas ya, ada orang daripada bahagian construction apa semua, yang orang-orang yang macam aku ni pun, aku belajar triple S. Aku selamat lagi mau ambil lah. Safety pun ujian lagi lah. Mudah-mudahan aku lulus lah. Okay? Amin. Sebab untuk safety tu nya lari topik sikit lah, safety tu kini tu kan dah tukar yang pun undang-undang apa semua, cara kerja legal apa semua, law apa semua. So aku paksa ambil lagi lah, aku nak kerja dalam bidangnya. Okay, alright. Tapi macam yang aku pada tadi, untuk membiak dan membiak lagi dah, untuk berkembangnya kita di dalam sektor security tu, rasa aku saya ada masalah kan. Saya ada masalah banyak pilihan. Betul. Yang penting minat dan juga sifat profesionalisme yang adalah. Mun seda benda yang semua aku rasa kau kerja pun sambil lewat apa semua, lepasnya berhenti. Betul. Kan?
Alright. So ialah tadi pasal ialah aku kena aku banyak bercakap pasal benda tu, dan mesti orang heran ni. Amir tu makan interview Encik Zakwan, tapi Nya yang banyak cakap semua sebab aku mau meluah benda tu. That's why aku pada topik tu sangat-sangat dekat di hati aku. Macam yang aku pernah tadi, aku kerja security. Okay? Aku kerja security berapa lama di Semenanjung? Aku kerja security di situ berapa lama? Aku sampai apa? Sampai Berjanggut lah. bukan berjanggut gila. Aku sampai ngatur company sampai ada 2 jawatan apa semua, dan aku berani padahlah ada sebuah company dekat Semenanjung masih butang dengan aku sebab company dulu ada konflik. Company security Okay. lah. Aku boleh padah dengan kita orang bukan untuk cerita pula aku adjust pasal tender apa semua lah. Aku adalah macam branch manager untuk di Kuching. Tiap-tiap minggu aku akan fly balik ke Sarawak untuk atur tender di Sarawak waktu tiap-tiap minggu. Nah, adalah sekali aku relax macam sebulan lebih, and then after that aku ke Sarawak. Ke Miri, ke Bintulu, kadang-kadang bersama-sama dengan kawan-kawan lain pakai kereta daripada Sinun fly balik ke situ pergi Miri, sampai ke Miri, daripada Miri kami orang pecut sampai pergi Kuching pakai kereta apa semua, just tu atur benda-benda macam tu lah. That's why aku banyak pengalaman pasal benda macam tu. And that's why aku malah tadi topik tu sangat dekat di hati aku lah, sebab aku terkilan dengan orang yang nangga kerja security tu sambil lewa dan dia anggap security tu macam kerja orang yang dah set dah harapan apa semua ya. For me, fuck that. Tolong beri sifat profesional lah. Betul, Macam yang aku kata tadi, banyak orang yang ada sijil hebat-hebat kerja security, bukan sebab mungkin ada yang sebab mula-mula macam kau yang terdesak perlu kerja apa semua, tapi lama-lama benda yang kau nampak imbuhannya kau nampak yang benda tu best. Macam aku suka terima cabaran lah. Okay, aku suka terima cabaran. That's why bila aku dulu dalam 2017 ke 16 aku terima jawatannya pergi ke Semenanjung, and then dari sini aku belajar berkembang, and then senang cerita, pokoknya kerja security tu memang sangat dekat di hati aku lah. Ya. Okay, tapi aku janji lepas tu aku dah mau interfere lagi apa yang Mr. Zakwan cakap. Okay, tu cuma untuk menambah untuk memanjangkan masa kita lah. Alright. So, kita dah cerita pasal hal tuju apa semua. Cik Zakwan dah explain, aku pun dah beri pengalaman aku juga apa semua. So, lepas tu kita akan cerita pasal apa yang yang Cik Zakwan minat apa semualah. Okay, cerita yang totally keluar lain daripada topik security tu, lebih kepada Cik Zakwan ni pun lah. Okay, so guys, kita beri laluan dengan kita pun sponsor. Okay, alright, so aku harap kita orang stay tune. Okay, sambung lepas tu. Alright, 1, 2, 3. Setiap sakitmu biar semua tahu apapun cuma yang di matamu. この動画はチリーテックラボの提供でお送りします。次回の動画もどうぞお楽しみに。 1, 2, 3. Okay, kita kembali lagi dalam bisikan Entiti Bumi bersama Encik Zakwan kita. Encik Zakwan lah. So far Encik Zakwan macam ni, semua okay? Semua okey lah. Selesa dengan perbincangan kita tu apa semua? No bad, Okay. no bad. Set baru kita tu masih dekat tempat set lama aku, cuma agak kosong lah. Aku harap mata kita orang si bosan. And aku baru perasan tadi cam aku macam ada flicker something. Aku si tahu either that is from the LED itself or daripada LED atas tu, ataupun screen aku yang flicker. So mun dalam video tu yang ada flicker, aku harap minta maaf lah dengan kita orang semua. Okay, harap kita orang bersabar dan bertabah lah. Aku beli kamera baru lah. Siapa-siapa nak sponsor dalam RM5,000, RM10,000. Okay, alright. Okay, Mr. Zakwan, soalan di luar nalar lah, di luar topik kita. Selain daripada bekerja, Okey. okay, dan saya faham kerja kau bershift lah. Okay, tapi since kita dah duduk dalam management, mungkin kita si shift lah, office hours apa semua. So aku mau tahu, selain daripada bekerja untuk menghilangkan stres kau, apa hobi dan minat kau lah?
Hobi dan minat kau untuk Menggoreng. melenggangkan diri lah. Untuk bab ya Aku tahu. stres ya. Aku tahu. Hobi kau, aku tahu hobi kau. Aku semua sebut. Okey. Mun aku sebut benda yang lah, di kontroversi benda. Okey. Sehal. Macam hobi aku makan. Hobi kau apa? Untuk ya lah. Hmm. Untuk hobi, banyak hobi itu sebenarnya. Memang banyak. Cuma kita siapa pola semua. Ya. Macam hobi kami memang mostly kebanyakan fishing. Fishing. Fishing Fishing di sini, di sungai kan di mall? mungkin di naik lah, di pasar ikan lah. Pasar ikan lah. Pasar ikan lah. Okey, agak kurang ajar soalannya, Okey. jawapannya. Okey, lagi? Okey. Cik lah memang kami memancing di Faham. jambatan-jambatan lah. Guru bah, siapa guru kah? Okey. Lain. Okey. Okey, Yang cerita lain- pasal fishing lah. Sebelum kita sambung ke cerita pasal fishing, apa yang sebenarnya aku sebenarnya mau dijadikan cerita, aku suka nanggap orang memancing dan kadang-kadang tu aku pun terperasan diriku pun suka memancing juga. Tetapi aku lebih kepada seorang penggemar untuk melihat orang memancing. Dan kadang-kadang aku dulu bukan pada selalu lah, seldomly lah aku follow kawan aku pergi kelong apa semua nak. Aku lebih suka memasak dekat saya daripada mancing. Nanggal yang mancing suka aku. Jadi apa sebenarnya kepuasan yang kau dapat daripada mancing? Untuk bab mancing tu kan, nya ada dua karakter kita ada kelak. Okay. Bila kita stres dengan bila kita si stres. Okay. Okey. Bila kita si stres, kita memancing, kita akan emosi. Ni ikan tu kan. So bila kita stres, kita memancing, kita relax. Dengan rokok, bila ada Okay. buka laik dengan air. Okay. Kita akan fikir bila kami nikah tu. Oh, jadi maksudnya okey. hanya lebih banyak berfikir lah daripada Berfikir. memancing itself lah. Betul. Oh, So kita okay, faham. kita banyak sial lah. Dan aku rasa kau terbalik tadi. Sebenarnya aku rasa kau mau pada mun kau si stres, kau relax. Kalau yang mun kau stres, kau emosi. Bila kami si stres, kami akan emosi. Ni ikan tu, kami si fikir panjang. Kami lain sudah tu terbalik berfikir, tu. memang kami ikan. Keseronok kan, kita tiba-tiba seronok cari ikan. Oh, keseronokan. Bila kita stres tiba-tiba, saya dah fikir mau ngain sebenarnya. Saya dah fikir mau mancing. Cuma ia adalah sebagai buang satu masa. alternatif untuk kita lari daripada dunia betul, lah. betul. Okey, faham. Macam kita yang zaman-zaman kini main Mobile Legend kata orang. Orang main Mobile Legend makin happy main game kan. Tapi biar kini tu makin emosi. Apa aku push lah. Macam ni apa? Sebenarnya keseronokannya tadi. Betul. Sebenarnya tak sup lah, macam ketak supannya lah. Betul. Okey? Edik. Edik lah? Okey, faham. Jadi selain daripada hobi kita yang memancing tadi apa semua, masa terluang kita lah selain daripada memancing, apa juga yang kita suka? Pola macam kami ride lah. Macam kami ride, kami suka selain sebenarnya hobi kami adalah main music lah, pola music lah. I assume dulu aku assume benda tu hobi, aku anggap benda tu career, tapi bila aku dengar macam industri Malaysia tu aku pun anggap benda tu terpaksa jadi hobi je lah. Si dapat serius gila benda tu, susah lah. Jadi di masa lain apa yang kau pola di masa lain terluang lah, kau sibuk memancing apa? Untuk hobi saya dah, tapi for sport banyak lah. For sport lah, Sport untuk meluang banyak lah. untuk isi masa terluangnya lah. Betul. Sport apa? Kebanyakan futsal? Futsal sih lah kami kaki meja kan. Oh, okey. Kaki meja. Kaki meja. Okey. Aku ingat kaki balcony deh. Okey, faham. Mostly kami minat dengan ride juga. Okey. Tapi buat masa tu kami lepas terdentum dekat Oh, ada kemalangan lah. ada kemalangan Okey, faham. dekat Pasir Berengung. Oh, Pasir Berengung ya. Kawasan Matang lah, mesti siap saya nak. Bukan kawasan Jembatan Kuap. Jembatan Kuap. Kuap Melayu ke Kuap Dayak? Kuap Dayak. Kuap lah, okey, Jembatan Kuap Gunung Semahan. Okey, faham. Dekat Sia lah. Area selepas North Bank ya. Okey. Ya pun salah kami pun lah. Selangkah kita orang kan. Okey, faham. Kita kadang kita jalan pun kadang pun fikir juga.
Yalah, banyak Ah, fikir. kita Kadang-kadang banyak lupa fikir. break pindah. Lupa back juga. Tiba-tiba rasa mau Hati-hati lah lain kali kita macam ni lah. Jangan mati lah semua, okay? Yalah. Si tahu lah mun kami mati lah pun ada si orang Jangan naga. diminta. Jangan diminta. Ya tadi first saya guru. Jangan diminta betul, lebih-lebih. Jangan lebih-lebih. Aku semua naga manusia masuk berita. Okay, lain? Mostly kami snooker lah. Snooker lah. Snooker. Okay. Snooker pool. After work snooker. Snooker. Si snooker pool dia je lah. Oh, okay. Okay, bercerita pasal snooker dengan pool kepada yang mengenali saya dan yang memang tahu lah. Mun sidaknya berlawan snooker dengan saya ke pool ke, minta maaf. Saya memang jago. Saya lah champion yang selalu kalah. Okay. Okay, sebab saya memang si pandai main benda ya. Saya selalu bila saya inci bola, bila saya kick bukan saya strike, saya scoop. Scoop. Dia terbang. Dia mesti terbang pun. Dalam 10 kali aku mainnya, mesti 4 kali, 5 kali terbang. Mun macamnya kita mau belajar pakai spatula lah. Ha? Dulu. Pakai spatula. Pakai spatula. Spatula. Saya tahu aku spatula yang pakai masak, tapi sudah lah. Aku ambil saradannya sebagai advice lah. Okay. Right. Kita dah mau sampai penghujung. Okay. Normally penghujung aku akan stopkan dulu and then aku akan continue lagi. Tapi ala-alang kita continue je lah sebab Cik Zakuan yang ada urusan lepas tu. Saya lama bersama kita. Okay, Cik Zakuan. Sebelum saya sampaikan soal penutup tu, saya nak ucapkan terima kasih dulu lah dengan kita sebab sudi datang, buang masa kita untuk datang situ untuk bercerita pasal benda-benda macam tu. Sesi bisikan entiti bumi tu untuk pengetahuan Cik Zakuan adalah sesi untuk bercerita tentang karier yang jarang ataupun tidak didendangkan. Jadi saya pola tu untuk kita orang juga sekali lah saya explain. Bisikan entiti bumi tu adalah sebab kenapa saya pernah bisikan entiti bumi tu sebab saya banyak nangga pengorbanan seseorang di dalam tugasannya tetapi tidak dipandang ataupun tidak diakui lah, tidak di-acknowledge oleh orang ramai. Mungkin sebab orang ramai anggap benda yang si penting bagi danya ataupun orang ramai anggap benda yang macam saya dah kepentingan ataupun saya dah apa-apa yang special pasal benda ya. Tetapi baginya hanya orang yang macam devote yang pun untuk olah benda ya apa semua. So that's why lah bisikan entiti bumi dilahirkan oleh saya dan saya berharap bisikan entiti bumi itu boleh berterusan dan saya boleh memperjuangkan dan memberi suara kepada orang-orang yang banyak berjuang demi tugasannya. Walaupun taknya mungkin si dihargai ke apakah kan. Betul. So saya harap penonton faham dan saya berterima kasih dengan Cik Zakuan lah lagi sekali untuk datang dan menceritakan pengalaman kita untuk kita memberi kefahaman dan juga sedikit info kepada pendengar-pendengar kita lah ataupun penonton-penonton kita. Okay? So kita teruskan dengan soalan penutup kita iaitu harapan kau lah terhadap karier tu seiring dengan permintaan global dan pandangan masyarakat. Harapan kau terhadap karier tu. Apa yang kau harapkan untuk karier security tu? Si kisahlah bagi pegawai ke company ke petugasnya ke. Apa yang kau harapkan untuk pekerjaan tu di masa akan datang? Okay, kami harap bahagian security tu si dipandang remeh lah. Okay, lepas ya kami mengalu-alukan lah yang berjiwa muda. Si lah madahnya muda, alu jiwa muda kan. Ada yang tua pun masih rock nak. Ya. Sebab Masih kami kuat. masih kuat. Kami respect juga yang tua-tua masih sahut cabaran Yang sebagai otai-otai, security tu, yang otai-otai. Walaupun yang pun laporan tetap terbaik dan terkawal. Bahasa legendnya kan Bahasa ya baik dan terkawal. baik dan terkawal. Always barangnya kita selalu nangga kan. Sampai gini tu. Tapi kami lebih sarankan yang muda lah. Sebab yang muda pun yang kami simuk sentuh gen lah. Kami simuk sentuh gen. Okay. Banyak yang muda tu. Oh kami si jail tu straight apa security tu. Kami si suka juga barang macamnya sebenarnya. Yeah. Kami pun bersijil juga. Orang bersijil. Yeah. Cuma kami terminat bagian tu. So okay lah yang sebab bagus lah mungkin yang sebab bagusnya. mungkin sebab Encik Zakuan sama dengan saya kali kita
nanggah benda tu sebagai satu cabaran dan tantangan betul. untuk kita pun untuk kita teruskan puas sebab saya macam saya pada tadi saya faham untuk meluruskan paksi di dalam tugasan security tu ataupun career security tu memang sangat-sangat liat. Betul. Jadi untuk straightkan benda yang dah lama bengkok, kita perlu lakukan satu impact untuk dalam industri lah ataupun dalam career ini pun lah supaya orang faham dan orang boleh terima. Dan alhamdulillah, tetapi ada sikit je lah saya nak cerita lah pasal kini tu banyak security di dalam TikTok korang Betul. yang perempuan cantik jadi security, Betul. laki handsome jadi security, which is very good. Bagi aku tu adalah satu marketing yang sangat-sangat hebat. Betul. Sebab tanggal lah perempuan cantik macam Mia pun apa semua pun boleh kerja security, tak ada masalah. Benda yang halal. Betul. And then benda yang beri cabaran dengan kau. Pada dengan aku siapa yang boleh kerja shift, okay? Lepas yang berjaga, bergadang, belum lagi dengan cerita hantunya, nak kacau hantu macam-macam. Betul. Belum lagi dengan saya sendiri pernah kena lah. Saya minta tapi saya pernah kena lah. Alhamdulillah saya pun semua takabul. Cuma bagi saya mana-mana yang bekerja sebagai security jangan terlalu banyak fikir. Betul. Mungkin mudah bagi saya nyebut sebab saya belum pernah nemu. Okey, tapi apa yang saya dapat pada jangan terlalu banyak fikir pasal benda yang pelik-pelik sekarang. Sebab jangan selalu gila anggap paranormal lah, cari hantu lah apa semua. Orang yang cari hantu temu hantu pun lari. Betul sih. Munya si lari pun nya kena rasokan, nya kena apa kalau pasal trauma. Betul sih. Jadi jangan fikir banyak lah. Kita lakukan tugas kita fikir hantu si kacau kita. Yang kacau kita manusia. Betul. Yang boleh membunuh kita adalah manusia. Yang boleh mengganggu keamanan kita adalah manusia. Yang boleh mendatangkan cedera dan juga mengganggu kita pun Ketenteraman. tugas kita ketenteraman yang adalah manusia, bukan hantu. Hantu yang ngaco je, yang si mengganggu ketenteraman kau. Betul. Yang si mengganggu kehidupan kau sosial kau si. Betul. Okay? So, One more. Yang sentuh bahagiannya tadi harapan sentuh bahagiannya tadi kita tu patut takut manusia daripada hantu. Betul. Sebab kami memang pernah kena lah. That time kami kerja sebagai security also, tapi dalam bahagian hotel. Okay. Dari pengalaman kami di hotel kami orang tu ada satu bar dekat rooftop. Rooftop bar lah kami orang nunggah. Okay, faham. That time memang orang mabuk lah. So kita tahu lah orang mabuk macam ni kan. Faham. Tapi, agresif lah. Nya akan agresif. Okay, kami pernah terkena juga dengan sidak sia sampai terluka lah pala kami. Di palu pakai botol kaca. Ush, ya betul. Siap, betul. Bukan kami seorang je kena, kami ada 2 orang juga kawan yang kena that time. Kita sebut namanya Ali dengan Abu lah. Ali dengan Abu. Okay. Nya 2 pun ada kena juga. Sebabnya kacau perempuan. Dari kacau perempuan tadi jadi konflik. Jadi nya nunggah security sebagai frontliner kata orang untuk datang selesaikan barangnya. Tiba-tiba security pun kena juga. Cuma kami orang tu jenis yang simuk kelayi juga. Bila seorang staff yang akan letak tangan dekat customer akan jadi salah. So sini company lah masih ada berpegang dengan customer always right. Yang paling bahaya lah. Memang paling bahaya. Aku berani padahlah. Sepatutnya customer always right tu pemahaman tu dan pemikiran tu dah lama kita buat. Mesti dapat dipakai. Sekiranya customer ataupun orang yang datang ke bar kita hotel macam tadi lah, dia dah mencederakan kita, ia adalah assault. Ia adalah satu bentuk ancaman kepada kau, dan bukan ancaman lagi, kau dah kena bantai dah. Betul. Jadi kau berhak untuk ambil tindakan dan kau berhak untuk mula satu tindakan atas diri kau pun, iaitu self defense. Betul. Self defense untuk jaga diri kau pun. Kau berhak untuk bantainya balik. Cuma orang madah bila kita cerita self defense tu, apa yang kau perlu lakukan adalah counter and then pin down. Pin down supaya jangan bergerak lagi, tahannya. Betul. And then kau tunggah security semua ataupun kau boleh tunggah pihak berkuasa lah. Betul. Untuk settlekan benda ya kan? Betul. Bagi aku, biarlah customer website tu mendapat, jangan lagi direkod lah ya semua, mengarut semua nonsense semua ya. Nonsense semua ya. Okay, memang ya bagus untuk
image syarikat dengan marketing, tapi bagi aku yang bodoh lah. Betul. Kamu dah sampai orang luka-meluka apa semua, kena bantai orang apa semua, mau write apa lagi ya. Left lah. Bising. Lebih-lebih kami masa ya baru bekerja selama 3 bulan, belum ada potongan sokso, belum ada insurans. Kan that lagi time. jadi masalah kan? Jadi masalah, memang Semua masalah. tanggung timpun lah, ubat apa betul. semua. Memang betul. Dah lah pala luka apa semua. Betul. Okey, kita potong masa. Okey. Itu adalah soalan yang saya tanya dengan semua orang lah. Semua orang, semua guest yang datang situ. Memang saya akan tanya benda tu. Sekiranya anda diberi 1 juta, okay? Diberi 1 juta, apakah yang anda cuba dapatkan atau anda realisasikan dalam kehidupan anda? 1 juta tu sila bermaksud aku tanya, adakah kau menggunakan tu untuk security pun, apa projek apa bukan? Apa aja yang kau fikir pasal 1 juta tu? Mun kau ada, apa kau mau pola dengan 1 juta ya? 1 juta for my own kah ataupun for Terpulang. Oh, okey. Mun ada 1 juta tu kami akan beli Lambo kot. Saya dah lah. Okay. Mun mada dari ekonomi kini tu Nampak keangkuhannya mobil Lambo. Mau haja. Okay, semua. okey untuk ya memenangkan ekonomi kita tu makin merosotkan, Faham. harga minyak naik, Okay. susu naik. Semua barang-barang Semua yang barang berkering naik. naik. Mungkin kita boleh coba bisnes. Memulakan satu bisnes lah. Betul. Okay. Mungkin kita pakai 50% daripada 1 million tadi kan. Okey. Dari terpulang lah semua ada. Dari segi makanan, culinary, dari construction ataupun safety. Itu pulangan kita orang lah. Buka kedai slot. No. Buka kedai dulu. Okay. Macam ni? Apa lagi tak? Macam ni tak? 50% tak kedai. Ada 50% ni apa idea kau untuk ni? Ada Di 50%? Lambo lah. Apa lagi? Beli Lambo 500,000. Aku rasa saya dah Lambo harga 500,000. Second hand. Second hand pun saya dah 500,000. Saya dah lama dah. Roteknya aja dah berapa? Ya untuk Saya dah lama. kelanjutan kehidupan kita lah. Yalah, yang untuk benda-benda penting lah dalam benda hidup nak penting. semua. Okey, saya faham semuanya. Okey, saya faham. Mungkin Cik Aiden bila dah kelakar, bila dah explain benda macam tu apa semua, ada sedikit kelegaan di hati, betul? Sedikit kelegaan di hati sebab saya faham sometimes kita perlu luahkan ialah benda-benda macam tu. Okey. Supaya orang faham dan orang terima, supaya orang tahu yang security tu si mudah apa semua. Dan saya harap Cik Aiden boleh meneruskan tugas Cik Aiden dengan baik. Saya wish Cik Aiden all the best. Okay, good luck in future lah apa semua. Saya harap Cik Aiden masih bertugas dalam hal tu dan menerima tantangan tu, menerima cabaran tu. All the best. Anything daripada Cik Aiden, kata-kata daripada Cik Aiden untuk orang luar nun, mungkin Cik Aiden boleh nasihat sedikitkah untuk orang sama ada persepsi ataupun petugas, apa yang Cik Aiden mau madah? Silakan. Saya rasa saya dah akord untuk bahagiannya, untuk bab yang memang saya dah lah. Tapi apa-apa pun dalam keadaan baik dan terkawal lah. Baik dan terkawal lah. Which is legend word lah. Baik dan terkawal, okey. Pastikan kehidupan anda, pastikan keadaan anda, pastikan di setiap pelosok apapun yang anda lakukan dan juga tempat yang anda pergi, keadaan semua baik Dan terkawal. Okey. So terima kasih Cik Aiden. Saya ucapkan dah datang di sesi Bisikan di Bumi tu di episod yang saya lupa dah, mungkin yang ke-6. Okey. Saya harap kita boleh berjumpa lagi di masa depan dan membincangkan perkara-perkara lain lagi lah. Mungkin berkaitan dengan tok ataupun mungkin berkaitan dengan benda lain lah. Okey. So guys, terima kasih sebab menonton Bisikan di Bumi. Saya harap kita semua tunggu episod yang terbaru. Saya akan dapatkan guest-guest yang hebat-hebat macam Cik Aiden tu dan juga macam guest-guest kita yang lepas. Nampak handsome macam saya. Yang memang selalu madahnya handsome lah Dato'. Okey. Jadi saya harapnya handsome lah. Okey, saya harap awak semua penangannya handsome. Okey. Tapi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi Cik Zakuan. Terima kasih juga dengan penonton semua. Saya harap kita semua terhibur dengan apa yang kita baca itu dan dapat input dan juga info
sedikit sebanyak untuk kita orang pun pemahaman tentang career tu lah. So guys, this is Bisikan Entiti Bumi. Thank you once again. Okay, thank you Cik Zakuan. Okay, 3, 2, 1 and see you guys on the next episode. Okay.